Dalam politik Sabah, suhu kembali meningkat. Wira Warisan Sabah tampil menuduh bahawa serangan berterusan terhadap Presiden mereka, Datuk Seri Mohd Shafie Apdal, sebenarnya adalah taktik terancang oleh Gabungan Rakyat Sabah, GRS, dan Pakatan Harapan, PH, untuk menutup kegagalan mereka sendiri. Ketua Penerangan Wira Warisan Pusat, Muhammad Norrizwan Awang, berkata serangan ke atas Shafie jelas menunjukkan rasa takut dan keresahan pihak GRSPH terhadap kebangkitan sokongan rakyat kepada warisan. Beliau mendakwa, kerajaan GRSPH kini dalam keadaan terdesak selepas gagal menangani pelbagai isu asas seperti jalan raya rosak, bekalan air dan elektrik yang tidak menentu, serta kekurangan peluang pekerjaan, terutama dalam kalangan belia. Wira Warisan turut menuduh bahawa pelbagai pendedahan skandal rasuah dalam kerajaan negeri menambah tekanan terhadap pentadbiran GRSPH. Dan bagi mengalihkan perhatian rakyat, mereka memilih menyerang peribadi Shafie Apdal dan Parti Warisan sebagai jalan mudah untuk menutup kelemahan sendiri. Muhammad Norrizwan turut mempertahankan Shafie dengan menyifatkan beliau sebagai pemimpin berintegriti yang mempunyai visi jelas dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat Sabah sebagai keutamaan. Menurutnya, suara Shafie kini semakin lantang di akar umbi dan semakin ramai rakyat mula sedar siapa sebenarnya pemimpin yang benar-benar memperjuangkan masa depan negeri ini. Apapun, jelas bahawa pertembungan antara GRSPH dan warisan semakin sengit. Adakah serangan terhadap Shafie ini sekadar strategi bertahan atau tanda ketakutan sebenar terhadap kebangkitan warisan di Sabah? Rakyat yang akan menilai.